Okay, hai, Assalamualaikum. Welcome to Webmat Tube Channel. Kembali lagi saya Husna dari Webmat Teknologi Sdn Bhd. Okay, hari ini saya nak tunjuk contoh sistem penyedotan asap kimpalan. Okay, apa yang perlu ada untuk sistem penyedotan asap kimpalan? Okay, kita perlu ada ducting, fume arm dan kita kena ada welding bay. Okay, welding bay kita bersaiz mengikut work skill punya saiz. Kita ada 6x6x7. Okay, selain itu, apa barang-barang lain yang perlu ada dalam welding bay? Okay, mari kita lihat. Okay, kita perlu ada welding curtain. Nampak? Nampak tak? Okay, ni kita panggil welding curtain. Okay, selain itu kita kena ada seat jig. Okay, selain itu kita kena ada fume arm yang berukuran sepanjang 2 meter. Okay, selain daripada aksesori untuk kimpalan, kita juga perlukan barang-barang elektrikal di dalam welding bay. Okay, kita juga perlukan single phase 3-pin plug 2. Okay, yang pertama kita perlukan untuk menggunakan grinder. Yang kedua, kita perlukan untuk heater. Okey, selain pada ni, kita juga perlukan komando plug 3 phase, isolator 32 amp dan juga switch untuk lampu. Okey, ni lampu. Okey, kenapa dekat lampu ni kita ada jaring? Okey, jaring ni adalah untuk keselamatan. Okey, itu sahaja yang diperlukan di dalam welding bay ni. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana sistem sedotan asap kimpalan tu. Okey, jom kita tengok. Okey, ni ducting. Okey, asap disedut dari sini. Okey, tu kipas untuk sedut asap kimpalan. Okey, sekarang jom kita lihat dekat mana asap tu dibuang. Jom. Sekarang kita dekat luar. Okey, macam mana asap tu dibuang? Okey, di situ. Okey, sekian, terima kasih. Itu sahaja untuk sedotan asap kimpalan ni. Okey, sekali lagi saya Husna dari Webmat Teknologi Sdn Bhd. Okey, sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh komen di bawah.